Aku sebut perlahan, walau tahu tiada siapa akan jawab. Tapi ada yang jawab. Waalaikumsalam. Suara perempuan. Lemah, serak, tapi dekat sangat dengan telinga aku. Aku berpaling. Tiada siapa. Bulu roma aku naik seluruh badan. Aku terus ambil air Yasin dari rak dan siramkan ke seluruh rumah sambil baca surah Al-Baqarah. Tapi malam tu aku tak tidur. Lampu semua aku buka. TV aku hidupkan kuat-kuat. Walaupun siaran tak jelas. Apapun janji ada bunyi. Aku cuma tak nak dengar suara dia lagi. Bayang di cermin. 2 malam selepas tu, aku siap-siap nak ke tempat kerja. Masa tengah betulkan baju depan cermin almari, aku perasan ada sesuatu. Wajah perempuan, rambut panjang, mata merah, senyum panjang. Tapi bukan di belakang aku. Dia di dalam cermin. Aku terjatuh. Lutut menggigil. Tapi bila aku tengok balik, cermin tu kosong. Aku pusing. Kosong juga. Tapi bau tu, bau bunga, melur tu, kembali. Dan malam tu, masa aku turun kerja, jiran sebelah aku, Kak Lima, tegur, "Zali, semalam aku nampak kau berdiri dekat tingkap tengah malam. Pakai baju putih. Tapi aku hairan. Muka kau hitam legam." Aku tak tahu nak jawab apa. Aku tak pernah berdiri di tingkap malam tu.